Kita hari ini saya akan kongsikan cara penulisan untuk chapter 2. Okey, chapter 2 dan juga cara untuk manage dan mencari reference untuk kita cite dalam kita punya report. Chapter 2 lah terutama. Okey, jadi hari ini saya akan cakap pasal penulisan chapter 2 dan satu lagi Mendeley. Okey, semua mungkin ada yang dah familiar dengan Mendeley, ada yang tak pernah dengar lagi, tak apa, nanti saya tunjuk. Okey, kita mula terus kita punya presentation. Pertama, kita tengok. Okey, ini apa dia ni? Ini corong kan? Okey, corong. Apa kena-mengena dengan kita punya chapter 2 literature review? Okay. Corong, okay. English dia kita panggil funnel. Funnel ni atas dia lebar. Jadi banyak benda boleh masuk. Benda macam-macam. Kita kata tak ada jenis yang spesifik, general. Lepas tu bila dia makin turun, dia makin spesifik. Lepas tu bila kat bawah tu hanya yang yang kita fokus size dia, yang kita dah set dia punya size ataupun kita dah fokus nak yang macam mana sahaja yang akan lepas. Yang mana besar-besar yang atas semua tu tertinggal kat atas lah. Dia remain sebagai benda benda general. Okey. Jadi apa kena-mengena dengan literature review? Okey, saya nak perkenalkan funnel konsep. Okey. Yang ini pun masa saya belajar, ini pun saya baru dapat belajar konsep ni. Jadi saya sukalah nak share dengan kamu semua. Okey. Ini adalah macam ilmu yang bergunalah. Okey, untuk kita penulisan report. Okey, kalau kamu aware tak? Okey, dalam FYP kita ni, okey, buat produk innovation memang penting. Okay, innovation kita hasilkan produk tu untuk presentation kita Dexter. Okay, untuk masukkan dalam report pun penting. Okay, produk kena function. Produk 20 markah. Perasan tak apa yang menyumbang markah paling tinggi untuk kita? Okay, yang menyumbang markah paling tinggi, cuba tengok balik. Okay, proposal report berapa markah? 8 kot. Okey, proposal report 8. Okey, proposal report dah lepas, kamu dah submit dah, SV dah check, SV suruh buat pembetulan, kamu buat pembetulan, kamu submit kan. Jadi kalau kita ikut apa yang SV kita suruh, betulkan, okeylah, insya-Allah kita akan mendapat markah yang baik. Okey, itu 8 markah. 8 kot, saya tak sure. Kemudian second stage, kamu akan ada progress report. Progress report ni chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okey, chapter 1, chapter 2, chapter 3 sampai metodologi. Yang ini 12 markah. Okey, 8 campur 12, 20 dah. Lepas tu nanti akan ada final report. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Okey, 1 hingga 3 tu kita dah buatkan progress. Lepas tu kita betulkan lagi ikutlah kita punya SB kata tu tak kena, ni tak kena kan, kita betulkan lagi. Okey. Jadi kita ada penambahbaikan berterusan masa final report. Final report 30 markah. 15 markah dari panel, 15 markah daripada SB. Jadi total semua yang report-report ni 20 kan tadi 12 50 markah. Okey. Jadi nak katanya yang menentukan grade untuk report awak ni bukan sekadar produk 20 markah. Okey, report tu. Jadi penulisan report memang kena ambil perhatian betul-betul. Okey, buat yang terbaik. Sekarang teknologi AI kita gunakan dengan cara yang betul. Okey, guna cara betul untuk betulkan grammar, check tengok konten kita ni ada continuity ke tak. Bukan kita bagi prompt yang sebaris tu suruh dia generate A sampai Z. Okay.
tu cara yang ni lah. Itu bila SV panel baca sekilas pun dia tak nak baca dah. Dia terus bagi markah. Okay, jadi kita di zaman sekarang ni gunakan AI dengan bijak. Okey, balik kepada funnel konsep. Okey, funnel konsep kita. Jadi macam mana kita nak apply funnel konsep ni di dalam literature review? Okey, kita tengok atas tu yang bahagian general. Okey, general. Okey, katakan kita buat produk. Katakan produk apa contohnya waste separating bin. Itulah untuk automatic boleh separate jenis-jenis sampah ke contohnya kan, untuk kita semula. Okey, jadi start literature review dia tak sama dengan chapter 1 tau. Start literature review, jangan terus pergi cari maklumat pasal tong sampah seberguna tu. Dia cakap pasal benda general dulu. Okey, target domain pasal kita semula. Target domain pasal masalah lambatkan sampah. Macam tu. Dia tak sebut lagi kita punya spesifik main target tu. Okey. Jadi cakap pasal benda general dulu. Okey, kita cakap pasal benda general dulu. Jadi apa benda general tu, content. Okey, kita tengok. Okey. Okey, pertama bukan history background. Okey, tong sampah wujud sejak zaman bila-bila, tong sampah mula diperkenalkan Malaysia sejak berapa. Tu macam tak relevan sangat. Okey, bukan history background. Kita cerita pasal general dulu. Okey, general benda. Okey. Seterusnya kita turun spesifik sikit. Okey, turun spesifik sikit current issues. Okey, contoh atas tu background 2.1 kan, literature review chapter 2. Jadi point 2.1 background. Okey, kalau tak nak guna perkataan background sebab chapter 1 dah guna background, awak tukarlah waste management in Malaysia and overview. Kreatif lah sikit kan. Masa ni lah guna AI. Boleh tak tolong improve saya punya subtitle ni bagi academic sound sikit. Nanti dia bagi idea lah, awak pilih. Macam tu. Okey, current issues. Okey, 2.2 current issues. Okey, bunyi current issue tu tak sedap. Minta AI tolong suggestkan apa spesifik yang ni kan, yang sesuai. Okey, narrow down to specific target community everyday's reality. Okey, produk kita tu kita kena pastikan siapa target community. Kalau kamu baca HEN 01 lah, cost outcome final year project kita. Okay, CO1 to provide solution. Okay, to provide solution to community. Untuk memberi solution penyelesaian kepada community. Community mana tu yang kita nak spesifik. Okay, kita buat benda, kita kena tahu siapa target community kita. Okay, kita kena tahu siapa target community kita, dan produk kita tu dia bukan kata kita buat produk baru yang tak pernah ada lagi dalam market ataupun tak pernah wujud lagi. Tu susah lah kan. Dia innovation. Maksudnya ada dah method atau produk yang ada, kita tambah innovation, kita tambah apa-apa ciri yang bagi dia upgrade sikit. Macam tu. Okay. Okey. Berbalik pada tadi current issue apa saya cakap tadi. Okey, target community. Jadi, produk kita tu kenalah macam ada significant impact. Kalau dia tak relevan sangat, dia macam nanti panel akan petikai kan. Benda ni kalau tak ada pun tak apa kan. Ada cara lain yang menjimatkan duit lagi kan. Macam tu. Jadi, dia target community adalah orang yang memang buat benda tu hari-hari. Okay, dan dia memang rutin dia, maksud dia pekerjaan dia. Dia cari duit, dia cari nafkah, kerja dia dengan benda tu. Even better lah. Okay, contohnya kalau nak buat mesin pemotongan slice kentang. Contohlah mesin slice kentang. Okay, tapi kita kata, kalau kat rumah nak buat leceh, jadi kita perkenalkan kentang. Dia tak penting pun sebab suri rumah
ataupun household tak makan kentang hari-hari. Dia rasa teringin baru dia buat. Jadi tak urgent. Ataupun dia rasa teringin, dia boleh pergi beli. Jadi ni, kita cari orang yang memang rutin dia selalu. Okay, tu. Narrow down to specific target community. Cari orang yang memang kerja dia cari duit dengan cara tu. Contohnya kalau nak buat kupas kentang tu, contohnya orang yang memang jual keripik kentang ataupun keripik ubi, yang memang nak benda tu cepat. Jadi ada kan koordinator Cik Suhariza kata kena pergi target business ataupun industri ataupun komuniti nak minta sign kan. Minta sign kata kita dah pergi tu kan. Itu boleh jadi awak punya site visit dengan interview, dengan survey. Okay? Jadi survey bukan kata kamu buat questionnaire, lepas tu main bagi je kat kawan-kawan asrama. Ataupun worst case, tak bagi pun mereka aja. Percentage tu siapa tahu kan. Okay? Jadi, banyak method macam kita nak mencari maklumat ni untuk current issue. Pergi site visit tu lah, dah alang-alang kamu kena minta sign tu, pergilah tangkap gambar, tengok method apa dia guna kan, ambil gambar, lepas tu tengok isu apa, sakit belakang ke, licin ke, tajam ke, bahaya ke. Okay, take note. Yang tu, itu pun dah dikira itulah survey. Okay, lepas tu interview form, tanyalah pekerja tu berapa lama kerja dah, okay, apa rutin harian, berapa jam kerja buat ni kan, apa masalah yang timbul kan, macam tu. Jadi ini current issue tu awak ambil. Okay, current issue ni juga boleh kita google. Okay, kita cari maklumat daripada internet. Kalau kita dapat, kalau tak dapat, sebab tu saya kata kena pergi site visit, tengok spesifik dekat kedai tu apa masalah dia kan. Okay, seterusnya macam ni. Okay, yang saya kata boleh cari kat internet kan. Ini face apa masalah yang benar-benar dihadapi, negative consequences, kesan buruk dia, apa dia, sakit belakang ke, merugikan material ke, membazir elektrik ke, current tinggi ke, lagi apa, take masa panjang sangat ke. Contohnya orang meniaga makan, dia nak cepat. Kadang-kadang sebab dia di setiap orang meniaga makan, dia ada target apa, di kawasan-kawasan tertentu dia ada target apa tu customer dia. Kata customer dia memang pukul 8 pagi, pukul 7.30 memang cari dah nasi, lauk. Jadi dia kena cepat. Macam tu. Dia punya apa, issue face dia. Jadi benda yang macam take time lama ni, jadi merugikan dia lah kan. Dia nak cepat. Ataupun benda tu boleh jalan sendiri, dia pergi kutip je, pergi basuh, pergi masak terus macam tu. Okay, so unsolved issue. Lepas tu, apa alternatif yang dia buat untuk macam mengurangkan ataupun menghilangkan masalah tu. Kalau tak hilang pun bagi kurang. Dia letak pekerja 2-3 orang ke. Jadi, bila ada pekerja 2-3 orang, dia nak kena bayar gaji lebih kan. Dia macam cost lah. Cost tinggi. Macam tu. Itu kalau kamu boleh pergi dekat kedai ataupun industri tu. Okay, kalau tak ada, boleh juga cari dekat Google, report, statistik, okay, newspaper clippings, okay, publication tu paper lah, okay. Sekejap lagi saya tunjuk macam contoh-contoh macam mana nak cari benda-benda ni. Okay, next. Okay, dia narrow lagi down. Lepas tu apa existing solution, review. Maksud dia apa produk-produk yang ada dekat market ataupun method-method DIY yang ada sekarang orang pakai untuk itulah, untuk mengurangkan ataupun menghilangkan masalah tu. Okey. Banyak typo. Jadi awak boleh cari ini di marketplace lah. Okey. Cari di marketplace. Marketplace ni bukan pergi kat market cari, tengok dekat kedai ataupun tengok kat Shopee, online marketplace lah kan. Toko apa, Alibaba ke, TikTok ke,
Lepas tu site survey, interview. Tadi saya sebut dah kan. Jadi marketplace tu maksud dia kedai online ataupun kedai fizikal. Lepas tu apa note dia, what currently used by the target community. Lepas tu dia punya kelebihan dan kekurangan. Maksud dia kelebihan dia pantas ke, laju ke, cons dia pakai tenaga banyak, bulky ke, apa lagi? Apa tu? Mahal ke, kos tinggi ke. Lepas tu dia punya setup complicated ke, contoh macam tu. Okay, kita narrow down lagi. Okay, so sekarang kat stage ni, jadi chapter 2 kamu tu ada banyak subtopik lah, 2.1, 2.2, 2.3. Taklah semestinya ada 4 je. Dia boleh banyak tu, boleh 6, 2.7, 2.8 macam tu kan. Jadi apa yang penting ni dalam chapter 2 ni, kamu identify gap. Jadi dekat yang atas tu, hijau tu, existing solution review tu, kita dah ada kan apa ni, method-method ataupun produk-produk yang digunakan untuk untuk tackle the problem. Okay. Senaraikan kelebihan dan kekurangan dia. Okay. Dari ni lah awak buat table. Okay, awak buat table produk 1, produk 2, produk 3, produk 4 dekat dia punya kolom. Lepas tu yang dekat baris dia tu cost ke, setup ke, material ke, apa ke. Lepas tu awak tanda lah high ke low ke, macam tu kan. High low macam tu. Macam house of quality kot kalau tak silap. Okay. High low boleh, tanda red pangkah pun boleh, terpulang lah. Okay. Jadi kolom yang terakhir kat hujung, awak tambah lah ni apa, new innovation. Okay. Jadi awak target apa? Kalau semua produk yang ada tu mahal. Jadi kita nak yang last tu nak murah, kos rendah. Lepas tu produk yang lain tu dia macam besar, bulky. Awak kata yang awak punya kecil sikit. Jadi dia macam portable ke? Portable. Boleh tak atas meja, boleh tak kat lantai, macam tu. Lepas tu dari segi apa? Dia punya complication dia tu, setting dia tu, part banyak ke, lepas tu nak maintenance senang tak? Macam kalau benda tu kotor, macam mata alat dia kotor ke, mata bilah dia kotor ke, nak buka cuci senang tak? Jadi produk yang ada tu kamu nilaikan lah, senang ke susah ke kan. Jadi new innovation, kamu kata nak hasilkan yang senang. Okay, kolom last tu, new innovation tu adalah kita identify gap. Maksudnya yang lain-lain tu ada kelemahan-kelemahan, kamu dah tahu dah kelemahan, jadi kamu kena tackle benda tu satu. New innovation tu tak semestinya dipenuhi oleh produk kita. Kita cuma kata idealnya sesuatu innovation atasi semua masalah tu. Macam tu kita nyatakan dalam literature review kita. Okay. Kita tak janji bulan bintang lagi. Kita kata new product kita boleh selesaikan semua masalah ni. Tak, kita ada constraint, kita ada limitation kan. Mungkin 1-2 tu kita boleh capai, tapi dalam literature tu kita kenal pasti faktor-faktor yang kita boleh tackle sebagai gap. Okay, product gap. Maksudnya gap tu kelompongan yang kita boleh baiki untuk upgrade sistem produk ataupun benda tu lah, part tu. Okay, method tu, sistem produk ataupun method. Okay, ini yang saya kata sebagai funnel concept. Okay, ni too costly, too bulky atau too complicated. Okay, sample report. Sample report. Okay. Sekejap ya. Saya off dulu stop sharing. Nak pilih window baru. Okay.
Okey, keluar tak saya sharing Word? Keluar semua. Okey, blank dokumen kan? Okey, sini. Okey. So, sebelum saya tunjuk sampel report, saya demo dulu macam mana nak buat dia. Okey. So, katakan kita start buat chapter 2. Okey. Chapter 2 kan. Apa kamu punya formatting semua, apa template semua ada diberi kan? Okey. So, kita nak buat kita tekan background. Okay, ni saya nak buat pasal tadi yang tong sampah seberguna tu, waste separation bin contohnya lah. Okay, waste separation bin. Okay, kamu tetapkanlah heading ni kamu boleh tukar dia punya format kan, ikut kalau saiz dia berapa kamu boleh tukar kat sini. Okey. Jadi kamu macam subtopik, subchapter apa semua, kamu setting heading dekat dia punya page ni. Okey. Contohnya chapter 2 ni heading dia kena pakai Times New Roman saiz 14. Okay, saiz 14. Lepas tu dia kena duduk center. Okay, dah macam tu. Jadi chapter 2. Lepas tu background ni, tadi awak dah setting heading 1. Awak buat heading 2 lah. Okay, heading 2 ni dia macam ni kan. Jadi kamu ubah ikut dalam guideline lah. Okay, dalam guideline yang Cik Suhaiza bagi, katalah dia punya font 11. Lepas tu ni kena bold, lepas tu kat tepi. Okey, ni. Kita pakai yang ni. Okey, justify. Okey. Heading. Lepas tu background ni kan ada number, jadi kamu setting siap-siap. So nanti bila tambah baru punya subtopik, subchapter, dia dah dia dah automatic update lah. Okey. So background. Jadi kalau buat dekat baru ni nak tambah teks apa-apa, dia akan pergi kepada normal teks lah. Dia setting normal balik. Jadi kat heading aja. Lepas tu kalau ada lagi dekat bawah background ni ada 2.1, 2.12, 2.13 tu kamu setting lah heading 3 pula. Okey. Heading 3 kamu modify, tukarlah dia punya font macam ni. Buat siap-siap. Maksudnya bila buka satu file new, lepas tu kamu ni lah tukar heading. Tadi ni pakai heading 2 kan. Okey, background. Okey, macam saya kata tadi, tak sedap lah bunyi background. Chapter 1 dah guna background. Jadi kamu pun tukarlah waste waste management in Malaysia and overview. Contoh. Okay, waste management in Malaysia and overview. Lepas tu masukkan. Okay, saya nak cari pasal waste management. Nak tulis apa ni untuk introduction ni? Okay, general information ni. Okay, so kita pergi dekat kita pergi dekat Google. Tak keluar sini Sekejap saya stop sharing. Pilih window. Pilih window baru. Okey.
Okey. Saya tadi saya dah buat siap-siap lah sebab senang lah, laju sikit kita punya talk petang ni. Saya cari kesedaran mengita semula sampah di kalangan rakyat Malaysia. Macam tu. Ayat general dulu. Jangan cari maklumat pasal tong sampah lagi. Okey. Ikut funnel konsep. Okey. So saya pun dapatlah ni. Ni artikel lah, artikel berita. Lepas tu yang ini artikel juga. Okey, kajian tahap pengetahuan dan amalan kita semula. Banyak ni. Okey. Jadi tadi saya buka 3 ni. Amalan kita semula, sampah, di mana kesedaran masyarakat. Lepas tu rakyat Malaysia membayar untuk sisa 2 kali. Okey, saya pun buka ini. Okey. So saya ada macam mana nak share ni window ni display. Okey, balik semula. Tadi saya search kesedaran mengita semula sampah di kalangan rakyat Malaysia. Lepas tu saya buka beberapa. Okey, saya buka. Okey, amalan kita semula ni. Okey, saya buka ini. Okey, Institute of Islamic Understanding Malaysia, sampah di mana kesedaran masyarakat. Okey. Lepas tu rakyat Malaysia membayar, ni artikel daripada UPM. Okey, contoh 3 ni. Okey, tengok. Okey, so macam mana kita nak pakai ini nak masuk dalam report. Okey, saya blend terus lah. Okey, kita pakai method Mendeley. Okey, Mendeley kamu boleh Google Mendeley Reference Manager. Okey, jangan risau. Yang ini saya tunjuk yang saya buat dah. Kalau nak cara A sampai Z, macam mana nak install Mendeley, macam mana nak plug in masuk dalam kamu punya Microsoft Word, ada saya video dekat saya punya YouTube channel. Okey, kalau kamu ingat lagi lah, saya punya YouTube channel Marina Mazuki. Okey, Marina Mazuki, awak cari video nombor 3. Okey, mana pergi dekat YouTube. Ya, awak pergi kat YouTube. Cari saya channel. Cari. Okey, masuk channel saya. Okey. Okey. Video nombor 3. Video nombor 3 ni. Guide to use Mendeley. Okay. Video 3, guide to Mendeley. Saya tunjuk dari A sampai Z macam mana nak install. Okay, balik pada kita punya tadi. Okay. Ni kan. Okay. Jadi kita ada 3 reference yang kita boleh ambil untuk masukkan dalam report kita. Okay, sekarang ni ada jenis publication yang kamu boleh download PDF dia. Jadi PDF tu kamu ambil sebagai simpanan kamu lah, yang kamu akan manage dalam Mendeley. Tapi ada jenis-jenis yang kita boleh view saja, macam ni kita tak boleh nak save. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi katakan setelah kamu set up kamu punya Mendeley dekat kamu punya PC. Okay, saya cadangkan memang gunalah Mendeley. Senang, awak tak pening kepala nak susun-susun reference. Lepas tu nak update pula dekat page last kali kan, reference pula nak susun balik ikut susunan 1, 2, 3, 4. Pakai Mendeley ni dia auto update. Okay, jadi saya buka ni Mendeley.
Okey, ni saya buka Mendeley. Katakan awak dah install apa semua, ikut setting dia apa semua. Jadi kita ada akaun Mendeley. Yang saya punya ni penuh lah. Apa ni yang sebelum-sebelum ni saya pakai. Okey, katakan hari ni kita nak buat. Okey, ni saya dah try bubuh dah 3 yang tu kan, yang tadi saya buka tu. Tapi tak apa, saya tunjuk macam mana saya buat. Okey, kamu pergi dekat add reference. Okey, pergi dekat add reference. Lepas tu kita tak boleh import file. Ini import file ni kita pakai untuk reference yang kita boleh download. Dah ada PDF tu kan. Jadi kita import lah file tu masuk Mendeley punya database. Okey, yang ni kalau tak ada, kita add reference manually. Okey, add reference manually. Okey, di atas ni kita ada identifier. Okey, ni DOI number dia kan. Kalau tak ada tak apa. Kita tengok kat reference type. Okey, berbalik pada kamu tadi, kita punya reference tadi. Okey, yang pertama ni daripada bernama. Okey, asal ni bernama tahun 2022. Okey, ada author tak? Kita tak ada author, tak ada nama author siapa yang nulis artikel ini. Ada ke? Muhammad Basir. Penerbit dia bernama. Okey. Jadi kita pergi balik Mendeley tadi. Ini reference tab apa dia? Dia bukan bill, book section bukan. Dia bukan journal. Kalau journal. Magazine artikel, newspaper artikel, logik lah dua ni. Okey. Kalau dia bukan newspaper selalu macam berita harian Metro, News Straits Times kan. Jadi kita sejenis macam terbitan macam ni, kita selalu kata magazine artikel. Okey, magazine artikel. Okey, title ambil je bahasa Melayu tu. Nak tunjuk apa original asal dia. Copy. Amalan kita semula masih rendah. Ya, halangan capai sasaran. Terus paste lah. Okay. Ini author dia tadi siapa? Muhammad Basir kan. Contohlah Muhammad. Dia kalau nama orang Melayu ni, kita bubuh nama bapa dululah. Okay. Macam tu, Muhammad Basir. Dia selalu macam family ni. Lepas tu yang belakang tu adalah nama dia sendirilah. Okay. Jadi macam nama saya bubuh Mazuki dulu. Lepas tu koma Marina dekat belakang. Okay. So publication katakan bernama. Okay. Year 2022. Jadilah penting. Okey, nama author, publication dengan tahun. Yang Siti Man ni nak bubuh. Tak nak bubuh pun tak apa. Kalau nak bubuh lah abstract ni, kamu copy lah apa perenggan pertama tu. Okey. Dia akan keluar macam ni. Roslan Muhammad Basir 2022. Amalan kita semula masih dengar macam tu. Okey. Jadi yang ini saya delete lah. Okey. Yang tadi saya awal buat. Okey. Jadi kamu sambung referen yang kedua. Okay. Referen yang kedua, tengok author dia ada tak? Encik Abu Bakar bin Yang, Abu Bakar. Okey. Add reference. Add reference manually. Jurnal artikel ni magazine lah. Okey, magazine. Author tadi siapa? Yang Abu Bakar. Okay. Tengok 2009. Okay. Terlampau lama. Okay. Katakan kamu nak ambil referen, cuba macam 5 tahun terkini punya. Okay. Nak ambil pun tak apa. Tetapi dia macam lagi cantik kalau 5 tahun terkini. Kata kita 2026. Kalau dari tahun 2000 tu okey jugalah. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Okey.
Macam tu. Tapi tak apalah, ambil pun boleh, tak ambil pun tak apa. Tapi lagi banyak lagi bagus lah. Sampah di mana kesedaran masyarakat. Jadi kita ambil author tu. Okay. Dia 2009. Okay. Add entry. Okay, dia keluar ni lah. Yang Abu Bakar sampah di mana kesedaran masyarakat, macam tu. Jadi yang saya buat awal tadi, saya move to trash sebab tak mau bertindih benda yang sama. Okay, next. Okay, 3 contoh tunjuk. Rakyat Malaysia membayar untuk sisa 2 kali. Okay, ni pun sama jenis artikel. Okay, saya nak ambil juga yang ni. Lepas tu saya tunjuk satu lagi yang jenis ada PDF punya file tu. Okay. Rakyat Malaysia membayar untuk sisa 2 kali. Okay. Yang ni tengoklah ada author nama apa. Kalau kata tak ada nama author, ambil nama Universiti Malaysia Perlis pula. Universiti Pertanian Malaysia, Universiti apa? Terlupa dah saya. Universiti Putra Malaysia Sarawak. Universiti Putra Malaysia Sarawak. Waktu tahun 2026. Okay, ada 3 referen dah. Okay, cari satu lagi yang jenis ada penerbitan. Contoh yang ni. Yang ni. Okay, try buka. Jenis ni yang ada artikel jurnal ni. Okay, kajian penjenaan sisa pejabat terhadap penduduk. Cantik ni. Okay, bertepatan dengan tajuk. Okay, Jurnal Intellect Volume 6. Okay, kamu save lah dekat mana-mana. Buat satu folder, bagi nama reference. Jadi save dekat situ, senang nak cari. Contohnya yang ni, saya nak buat nama apa okay, selalu nak save nama author paper, nama. Kamu jangan main save terus 32194, nanti awak tak tahu nak cari kan. Awak tengok ni, Masyitah Mat Nujid, ambil nama bapak dia, Nujid. Lepas tu tengok tahun berapa diterbitkan ni. Tak ada pula. Sekejap, tengok tahun terbitan dia 2011. Okay, contoh 2011, Nujid 2011. Kamu save desktop. Saya save lah Nujid 2011. Ada lagi current latest punya lagi bagus lah. Kalau 2011 pun tak apalah. Okay, so macam mana referen jenis ni kita nak add? Import file. Import file, pakai jenis import file. Awak cari yang tadi awak save tu kan. Kamu pun masukkan. Okey. Awak tengok dia tak tulis nama author apa ni kan. Jadi awak boleh betulkan. Okey, betulkan. Okey, ni jurnal artikel ni tajuk dia. Awak double klik dekat situ, awak boleh betulkan lah dia punya ni. Dia lambat loading. Tu. Lepas tu author dia. Yang ni kena, bila dia tak auto naik dekat Mendeley, awak kena ni lah. Kena copy, lepas tu bubuh dekat Mendeley. Masih
Sitah Mat Nujid, Nurjannah. Okey, dia kan kalau kamu paste author pukal macam ni, kalau nak bagi dia duduk bawah satu, kamu tekan shift enter. Tu dia bagi arahan dah, press shift enter. Baru dia turun bawah. Okey. Shift enter. Okey, jadi referen ni kena betulkan lah. Okey, delete yang mana tak berkenaan. Nurjannah Johari, Juliana Martin. Okey. Mat Nujid duduk di depan. Koma Masyitah. Johari duduk depan. Macam tu. Okay, sekejap lagi saya tunjuk dia naik macam mana dalam kita punya report. Martin Juliana macam ni ya. Ya. Berapa tadi? 2011. Okay. Lepas tu jurnal. Nama jurnal dia Jurnal Intellect. Mana dia? Jurnal Intellect. Lepas tu volume 6. Sebab kamu kena maklumat ni kena tepat. Sebab nanti dekat referen dia naik tu style tu, IEEE ke, APA style ke, dia nak maklumat ni semua. Lepas tu dia punya DOI. Okey, kalau ada DOI number untuk publication ni, kamu boleh letak DOI kat sini. Okey, kalau ada, kalau tak ada tak apa. Lepas tu apa lagi? Issue, volume, lagi apa lagi? Issue 1. Okey. Jadi dia pangkah ini, tengok balik dekat list tadi kan, dia keluar macam ni lah. Mat Nujid macam tu. Okey. Ini okey tak? Mat Nujid M, Johari N, Martin J, macam tu. Ini. Okey, kita dah ada 4 reference. Okay, kita pergi kepada kita punya template report tadi. Okey, katakan saya ada teks yang saya boleh copy. Okey. Katakan saya ni lah. Okey, saya buatkan waste is a variable byproduct. Lepas tu generation result of consumption behavior. Okay. Malaysia, like many developed countries, dealing with a rising problem of waste management because of rapid urbanization. Okay. Okay, yang ni kan ayat yang macam ni tadi, kan tadi referen kamu cakap pasal ni kan. Okay, jadi dalam saya punya video yang saya tunjuk Mendeley tu, saya dah tunjuk dah macam mana nak install Mendeley, macam mana nak cara nak reference, lepas tu macam mana nak plug in masuk Word. Okey, apa yang saya masukkan dengan plug in masuk Word? Apa yang saya masukkan dengan plug in masuk Word ialah, okey, kamu tengok dekat atas ni, tab ni, kamu pergi kat tab reference. Dekat tab reference. Okey, saya dah plug in Mendeley site. Okey, Mendeley site ni pun cara nak install apa semua saya tunjuk dalam video. Jadi saya tak tunjuk sekarang lah. Dia macam kalau internet laju dia laju, kalau slow dia slow. Jadi dia bazir masa. Okey, jadi saya klik Mendeley site ni. Okey, Mendeley site ni dia akan link dengan kamu punya Mendeley Reference Manager ni. Okey, jadi apa yang kamu bubuh dekat Mendeley ni, Mendeley Reference Manager ni, dekat site tu dia keluar juga. Okey, jadi Mendeley site apa dia akan keluar. Okay. So dia recently added ni kan. Okey, dia tengah duk update. Okey. Tadi apa pasal rakyat sampai mana kesedaran
adalah reference sampah di mana kesedaran masyarakat dan amalan kita semula masih rendah. Okey, jadi kita boleh pilih dua ni untuk kita menyokong kita punya statement. Okey, untuk kita punya statement. Mana tadi? Like many developing country is dealing with rising problem. Okay, sini. Unfortunately, the awareness of separating and recycling this waste is still low. Itu kan yang paper tadi, artikel tadi cakap kan. Jadi kamu pilih dua tadi ni. Amalan kita semula masih rendah, halangan capai 40 menjelang 2005. Jadi kamu pun tambah. Okey, dia automatic naik ni. Roslan 2023, Yang 2009. Dia keluar satu nama sebab kalau ada satu author saja dia naik satu author je. Okey, kalau satu artikel tu ada beberapa author, dia akan keluar Roslan et.al. Macam tu. Roslan dan rakan-rakan maksud dia. Okay, it is estimated that between 40% and 80% of local authority budget are spent on waste management. Mana saya dapat statement ni? Okay, macam yakin aja 40 hingga 80% ni kan. Dapat dari mana maklumat ni? Okay, ini saya dah baca yang Universiti Putra punya paper tadi. Okay, balik. Okay, Universiti Putra Malaysia ni, tengok, antara 40 hingga 80% belanjaan pihak berkuasa tempatan digunakan untuk menguruskan sampah. Jadi saya tak pandai-pandai ni lah, dia dari sumber yang legit. Memang ada laporan. Okay, memang ada laporan yang menerbitkan fakta ini. Jadi kita pun kena petik lah nama dia. Macam tu. Jadi macam kita cerita apa-apa, kita kena petik siapa yang bercakap tu. Macam tu. Jadi site ni, citation, site tu maksudnya petik lah, petik nama orang. Okey. Jadi kita punya tu spend on waste management, kita pergi dekat sini, lepas tu kita tengoklah paper tadi tu. Ni saya tukar jadi recently added. Okey, recently added yang mana tadi? Yang Universiti Putra. Okey, yang ni. Okey, insert citation. Macam tu. Dia keluar macam ni lah sebab author dia kan Universiti Putra Malaysia Sarawak kan. Kalau ada nama, bubuh nama dekat tadi yang masa reference manager kita setting tu kan. Okay, this figure exclude additional cost related to public health, environmental pollution dan loss. Macam tu lah. Okay, itu contoh lah nak cari reference macam mana. Ada juga yang jenis-jenis statistik. Sekejap, screen saya hang pula. Okay, awak tengok tadi, kan kita baru topik yang general atas kan. Scroll down, tengok lagi apa lagi yang ada dekat Google ni. Okay, yang berkaitan. Ni pendidikan amaran kita semula sisa pejal. Ni tahun 2020, okey lah. Okay, boleh ambil. Jadi tengok balik tadi, ada satu lagi reference pakai lagi, Matnujib ni. Okay, yang kajian penjanaan sistem pejal ni kan. Jadi awak buka, tak perlu baca satu paper ni. Kalau pening kan, awak baca abstract dia sudah. Reference yang jenis macam ni, kita baca abstract dia sudah. Sebab kita nak tengok apa dia simpulkan. Antara faktor halangan pusat mula terlalu jauh di kawasan perumahan, langkah di kalangan penduduk ialah menyalahkan banyak kemudian kita semula. Okey. Antara faktor utama halangan kepada aktiviti ini adalah pusat kita semula terlalu jauh dari kawasan perumahan. Okey. Among other factors contribute to this problem is the location of recycle center is too far from housing area. Okay. Macam tu. Awak
cakap dulu ayat awak. Kalau rasa tak berkenan, awak highlight ayat ni, pergilah kat ChatGPT, tolong upgrade saya punya ayat. Macam tu cara nak guna AI dengan bijak. Okay. So among other factors contribute. Betul lah, kita ambil maklumat ni daripada paper tu kan. Jadi awak pun masukkan citation tu. Okay, insert citation. Okay, ini cara dia. Okay, so dia general. Lepas tu tambahlah lagi cerita. Bila dah dapat cara ni, awak tahulah kan nak melangkah lebih jauh. Takkan general sikit ni je, tambahlah lagi. Okay, boleh masukkan masuk statistik ni. Ni bilangan tong kita semula, bilangan pusat pengumpulan. Okey, awak ambil jadual ni. Okey, awak ambil jadual ni, contoh katakan awak create balik jadual tu. Okey, awak taklah table 2.1 bla 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 bla. Lepas tu awak katakan awak masuk table okay. Table lah awak create kan. Tu table tu. Okay, awak masukkan tajuk. Tajuk macam seperti ni lah. Okay, bilangan tu kita semula, bilangan pusat pengumpulan di seluruh Malaysia. Okay, dekat hujung ni, sebab data ni awak ambil bulat-bulat daripada paper ni kan, awak cite dia. Okay, sumber. Maksud dia kat sini awak kena tambah citation. Yang tu paper apa tadi? Yang ni. Macam tu. Matnujid et.al. Okay. Itu cara nak masuk citation. Yang kedua, nanti tengok guideline. Okay. Yang Cik Suhairiza bagi. Citation tu nak pakai jenis apa? IEEE ke ataupun APA style. Yang saya tunjuk ni, anda keluar nama dengan tahun ni, ini APA style. Okay. Citation setting, awak pergi dekat Mendeley site tu, citation setting, citation style. Yang ni dia auto set lah, APA style 7 edition. Okay, kalau kata dalam guideline kata nak pakai IEEE, apa awak boleh buat? Klik je kat sini. Lepas tu nak yang mana? Pilih je. Ni IEEE. Okay, kita tengok IEEE. Okay, kita update citation style. Dia tukar macam ni, nombor. So senang. Lepas ni kalau awak tambah aja, katakan dah tambah-tambah, lepas tu tiba-tiba dekat bahagian 2.1 ni ada lagi nak tambah kan, padahal awak dah buat sampai 2.7 punya subchapter. Tambah, nanti dia auto update nombor ni. Berbanding dengan awak buat manual, pening kepala nak tengok kan yang mana kat mana, apa kat mana. Okay. Jadi apa tadi saya kata? Kalau kata ambil data, fakta, awak cedok daripada publication tu, kita kena petik dia, cite dia. Okay, letak dia punya referen dekat hujung. Okay, macam ni. Okay, so lain sambung lagi lah. Okay, katakan awak nak buat issue face by citizen ke, contohlah issue face by the citizen. Ini subtopik nombor 2, nak cakap pasal spesifik issue face by the community kan. Tukarlah heading dia tu tadi, yang awak setting heading 2 kan. Okey. Lepas tu bubuhlah ayat awak, bubuh ayat. Okey. Sambung. Okey. Jadi apa pentingnya dari awal awak setting yang header punya style ni? Awak pergi tengok dekat view. Okey. Awak tengok navigation pane ni. Navigation pane tu. Nanti kalau klik tu boleh pergi kat situ. Kan? Dia nampak tersusun lah. Organize awak punya paper. Paper pula. Report. Okay. Clear lah? Tak apa. Kalau tak ingat ke kata saya terlaju sangat ke apa ke, tak apa. Saya tengok saya punya video tu. Okay. Alright, issue faced by citizen. Okay. Tu kita dah buat. Kita dah tulis writing apa-apa semua kan. Ini chapter 1 pun boleh masuk reference sebenarnya. Okay. Tapi tak apalah, dah lepas dah submit dah kan. Nanti masa sebab
kita punya FYP, konsep dia continuous improvement. Maksud dia katalah awak punya proposal report kan, chapter 1 kan, ada lagi lah aku rasa aku boleh repair yang ni tak kena apa kan, tapi hari tu tak perasan. Jadi kamu boleh update dekat progress report, sebab progress report kena hantar bukan chapter 3 kosong macam tu, dia kena dari chapter 1, 2, 3. Jadi chapter 1 betulkan dah lagi, sebab nanti rubrik untuk progress report, rubrik pemakahan chapter 1 pun dia tengok juga. Kok ada bunyi sedap baca, dapat markah elok sikit kan. Jadi kalau rasa nanti nak buat progress report, nak tambah referen dekat chapter 1 boleh je. Mungkin sekarang tak ada lagi. Lepas ni kalau ada, tambah. Ataupun tak buat lagi method saya tunjuk ni, nanti boleh tambah. Okay. So kita pun buat 2.2, 2.3, lepas tu chapter 3, chapter 4, apa-apa semua kan. Okay. Lepas tu kita nak call out referen tu. Kan dia ada senarai kat belakang kan. Okay. Jadi macam mana kita nak buat? Okay. Katakan saya buat lah page untuk referen. Ni page last sekali lah katakan kan. Okay. Saya pun tukar heading dia lah, heading 1, okay, references. Lepas tu kita pun ni, okay, awak pergi kat position mana-mana yang kita nak bubuh senarai tu. Awak pergi dekat sini, Mendeley side ni balik. Awak pergi dekat sini, okay, awak tekan 3 titik ni. Awak masuk insert bibliography. Lepas tu keep live update. Ni. Tu dia. Dia keluar dah. Tak gaduh nak type dah. Lepas tu kan, janganlah buat bullet point untuk senaraikan referen. Dia nampak tak proper lah. Okay. Saya ni tunjuk cara penulisan yang betul lah. Sebab dah bertulis report berpuluh tahun duk menulis report paper. Saya tunjuk method. Saya kongsikan method yang betul. Okay, sedap mata SV dengan panel awak membaca kan. Sebab kamu punya SV dengan panel ada pelbagai background tau. Ada yang kamu dapat SV yang mengajar degree. Dia orang biasa tengok dah report yang level degree lah. Okay. Jadi apa salahnya kan kamu pun buat ikut method yang betul-betul macam ni lah. Okay. Ikut cara yang betul. Kita belajar. Okay. Jadi tenaga pengajar diploma dia biasa tengok dah. Jadi dia tahu nak tika kamu macam mana. Okay. Tapi ada SV daripada program degree yang tak pernah supervise pelajar diploma tau. Jadi kita buat yang sebaik mungkin. Okay. Jadi kalau tak ada benda tak tahu ke apa, boleh tanya. Okay. Jangan malu bertanya. Jangan berat mulut nak tanya SV. Jangan berat mulut nak tanya tenaga pengajar kamu. Tanya aja ni betul tak saya buat, macam mana nak buat macam ni. Okay. Yang duk jadi masalah tu bila kita diam je, last minute hantar asal boleh. Yang tu ni lah kamu kita sabotaj diri kita lah. Okay. Padahal kita boleh buat lebih baik pada tu. Okay. Boleh dekat ni. Okay, tu saya tunjuk method. Okay, balik pada kita punya presentation. Okay. Sample report tadi saya tunjukkan. Okay, formatting. Okay, formatting ni. Okay, formatting ni nak bagi cantik kamu punya report. Okay. Sentences and paragraph. Maintain even frame. Okay, maintain even frame bermaksud, okay, tadi kan ni awak tengok awak punya paragraf ni kan, ni jeget-jeget tepi ni, sakit mata memandang. Okay, kamu set ni justify. Yang ni nama dia justify. Yang ni pergi kiri, yang ni duduk tengah, yang ni pergi aligned right, yang ni apa nama dia? Ni justify. Okay, semua paragraf justify. Okay, jangan biar dia gigi kat tepi ni. Okay, itu yang saya maksudkan. Kedua, under each subchapter should have an introductory paragraph.
Okay, maksud dia macam ni. 2.3, review of existing compost recycling system. Jangan pi tepek gambar terus bawah sub chapter ni. Kena ada cerita dulu. Okay. Lepas tu, kalau lepas tu baru boleh bubuh gambar. Okay. Bubuh gambar pun ada cara dia. Okay. Contoh. Macam ni. Okay. Kan ada atas tu cerita dulu kan. Kamu kena cerita dulu. Lepas tu kamu perkenalkan figure tu di dalam paragraf. Maksudnya center drill bit dalam kurungan figure 2.1 macam tu. Ataupun center drill bits as shown ataupun as illustrated in figure 2.1. Ataupun tak nak cakap banyak, boleh dalam kurungan je. Figure 2.1 are used in metalworking to provide a starting hole for a larger size drill. Macam tu. Okay. Figure kena duduk tengah. Lepas tu jangan guna blurred image. Lepas tu introduce ataupun address the figure in preceded paragraph. Maksudnya preceded tu paragraf yang sebelum dia lah. Macam tu. Okay. Ni contoh. Lagi macam saya ambil gambar daripada paper-paper mana-mana kan, penerbitan mana-mana. Takkan saya buat sendiri lah ni. Tak terbuat lah saya ambil maklumat-maklumat ni semua saya nak ni kan. Jadi saya ambil contohnya figure 2.1 photovoltaic cell evolution and efficiencies. Lepas tu saya masuklah citation, petik paper tu dekat hujung ni, masuk dengan cara Mendeley. Tu kat referen bawah dia tu. Referen tu awak masukkan lah dekat Mendeley dan keluarkan dekat bibliografi yang dekat reference belakang sekali tu. Okay. Table. If the table contains large information, macam banyaknya fakta kan, macam fakta pasal material properties lah apa semua, jangan tepek dekat chapter 2, chapter 3 tu. Yang itu letak di appendix. Lepas tu dalam paragraf kamu sebut kan material can be referred to appendix A. Nanti orang selak lah pergi belakang tengok appendix A tu ada apa. Macam tu. Table yang kita nak masukkan kat dalam table yang kita nak masukkan kat dalam kita punya chapter, table yang compress, maksudnya data-data tu yang dah analyse punya. Okay? Yang dah macam spesifik punya, bukan yang data banyak yang kita macam refer untuk tengok saiz mata alat apa-apa tu kan. Itu kita letak kat appendix. Okay. Table dia punya caption memang duduk atas lah. Okay. Numbering caption ni, okay, 2.1 apa semua tu. Kalau chapter 2 figure 1 2.1, figure 2 2.2, dia tak kisahlah dia duduk kat subchapter 2.2 2.3 ke. Dia nombor dia 2.1 2.2 2.3. Table pun sama, table 2.1 2.2 2.3. Katalah table 2.3 akan duduk di subchapter 2.7. Tak apa je, dia tak semestinya numbering tu kena ikut subchapter tu, dia ikut chapter je. Okay. Macam tu. Okay, ni lagi references and citation, sources from report, journal, paper, newspaper article. Ni example of writing, the notable kind of this. Ni lah, maksud dia dah cari referen banyak-banyak, lepas tu nak masuk macam mana dalam report. Pergi kat referen tu, dia awak punya cara kan. Katakan awak nak buat topik 2.1 ataupun 2.2. Awak sudahkan referen waktu tu lah. Maksud dia, jangan buka Google, cari referen berlambak-lambak. Lepas tu tak ingat lah. Maksud saya. Jadi macam kalau SB tanya, awak buat apa je minggu ni? Saya dah cari dah referen, dah dapat 100. Tapi apa pun tak ingat dah. Jadi apa referen yang kita cari pada masa itu, kita guna terus masuk dalam report. So barulah tak lupa. Contoh
tadi saya katakan, macam jurnal artikel ke, paper ke apa ke kan, awak kalau macam magazine tu, awak baca perenggan pertama dia aja. Tapi kalau penerbitan macam jurnal artikel tu yang awak download PDF tu kan, awak baca abstract dia sudah. Sebab kita nak cari maklumat penting ya. Paper ni cakap pasal apa? Dapat dah. Tak nak baca yang panjang-panjang tu. Sebab kita bukan nak nak mereportkan balik dia punya kajian. Kita nak petik dia, nak untuk kita punya kerja. Bukan kita nak persembah present kerja dia kan. Kita nak present kerja kita. Jadi kita nak petik-petik yang penting aja. Jadi baca kat abstract. Jadi awak ambil ayat dekat abstract tu atau perenggan pertama macam tadi kan, yang paper tadi yang Universiti Putra Malaysia tu, saya ambil ayat atas aja. 40 hingga 80%. Jenuh nak baca sampai habis. Kalau baca sampai habis, banyak dia cerita. Tapi nanti kita jadi cenderung duk copy isi dia aja. Satgi takkan dah perenggan 1 sampai perenggan 8 asyik-asyik duk petik nama dia aja kan. Banyak lagi sumber lain kita nak cerita. Jadi kita ambil CP-CP atas-atas aja. Jadi itulah cara. Maksudnya cite while you write. Cari referen, pakai terus. Cari referen, pakai terus. Jangan awak cari 30, 100. Lepas tu nak guna tak erti lah. Kok matang mana nak yang ni aku cari pasal apa, aku tak ingat dah. Untuk subtopik mana. Okey? Ini tips saya lah. Saya belajar dari kesilapan. Bertahun-tahun kan kata dulu mula-mula kata sambung belajar apa kan. Saya jenis tu cari 100, 200 ria. Lepas tu saya tak guna. Saya tak tahu nak buat macam mana. Jadi bila kita tulis subtopik ni, itulah orang kata dulu masa sekolah kan belajar kalau buat karangan kena buat rangka dulu kan. Awak pun buatlah rangka dulu. Chapter 2 subchapter nak cakap pasal apa. Awak note lah apa poin ni, subtopik ni saya nak cakap pasal ni, nak cakap pasal ni, nak cakap pasal ni. Bila kita dah ada apa yang kita nak cari, barulah kita ada jalan nak pergi tu. Kita jangan journey tak mula lagi, kita dah macam-macam dah kita prepare beli apa-apa semua. Tapi nanti kita bawa load lah beban berlebihan yang tak guna pun sepanjang journey kita tu. Tu konsep dia. Okey. Ni. The notable yang ni nama dia citation. Okey. According to reason. Tadi saya tunjuk dah kan macam mana apa tu kan. Jadi pendek kata di awal-awal chapter 2 tu tunjukkan betapa seriusnya isu itu dan pentingnya ada innovation daripada pentingnya ada innovation yang awak bakal hasilkan. Macam tu. Kita tak nak kita buat produk. Okey. Saya tak suruh kamu tukar tajuk apa semua, tukar produk. Tak. Kita cuba berfikir di luar kotak ataupun keliling kotak. Apa kita nak cari idea supaya menampakkan kita punya produk tu penting lah. Adalah spesifik pengguna yang nak pakai kan. Tak kira lah produk tu apa. Kita jangan cari sasaran pengguna yang general. Contohnya kalau kita nak buat mesin air purification system. Okay? Kita kena cari pengguna-pengguna yang memang maulah benda tu kan. Kalau orang duduk kat kampung tak mau air purification tu sebab udara bersih. Dia kena macam orang kerja dalam pejabat, kerja macam workshop yang terbang debu-debu metal halus tukar. Itu yang kita nak pergi site survey tu. Okay? Jadi jangan berfikir di dalam kotak aja, berfikir di keliling kotak. Okay? Apa lagi saya nak cakap? Lepas tu nanti referen yang ni tak payah jenuh-jenuh lah nak type manual kan. Kalau pakai Mendeley site dia tolong tulis kat awak siap-siap dekat reference. Okay. Kenapa macam ulang balik? Referen banyak contohnya. Okey, referen kamu boleh tambah lebih daripada 2 lah. Duduk dekat satu point tu. Maksudnya ada beberapa artikel yang petik pasal
fakta ni. Jadi bolehlah bubuh lebih daripada satu. Ini maksud dia. Okay, how to manage NSIM in reference. Ni point ni tadi tu yang saya demo tadi tu. Okay, tak apa, siapa yang terlepas tadi tu yang saya demo, saya ulang sekali lagi dalam video dekat YouTube saya tu ada. Okay. Ni lagi satu point formatting. Okay, yang dah buat yang dot arrow apa semua ni kan, yang chapter 1 kan, suitable for presentation, advertisement and poster, yang ni untuk technical report. Kita punya ni technical report lah. Okay, use the multi-level list as in Microsoft Word. Maksudnya kita nak pakai angka Roman ataupun ABC. Okay, macam kita nak senaraikan jenis-jenis kan, jenis-jenis, ataupun pakai yang multi-level punya sub chapter tu. Yang tadi saya tunjuk tu kan, header 1, header 2. Tadi saya tunjuk header 1, header 2 je. Tapi kalau ada macam subtopik 2.1.1, tambahlah header 3. Lepas tu kalau ada lagi 2.1.1.4 ke macam tu kan, dia ada 4 level tu, tambahlah lagi jenis header kat atas tu. Okay, barulah kemas awak punya report. Check for justified and uniform margin. Yang tadi tu lah, yang jeget-jeget tu kan. Jangan bagi gigi-gigi kat tepi. Okay. Dah masuk chapter 3 pula. Saya tak sentuh lah chapter 3 minggu depan. Encik Syuidan dengan Puan Nusyahadah. Cuma sikit lah saya nak sentuh. Awak jangan guna I, we, you dalam report tau. Kita pasif. Contohnya ni macam we conducted the survey. Kita tak pakai we conducted the survey, tak payah nak sebut we, I, you apa semua tu. Kita kata the survey was conducted. Macam ayat pasif, macam orang ketiga bercakap. Okay, third person punya bercakap. Okay, kemudian dah nak habis dah saya punya talk ni. Cuma saya nak tunjuk satu contoh lah. Okay, sikit lagi saya nak tunjuk contoh, saya nak kongsi dengan kamu. Ni report sidang lepas lah. Okay, report sidang lepas student saya. Saya nak kata 100% okey tu tak lah, tapi okey lah, boleh dijadikan rujukan. Okay, kalau nak tengok dia buat produk macam monitoring pergerakan cyclist kanak-kanak. Okay, kat kawasan perumahan kan. Kawasan perumahan kita sekarang kan, satu rumah ada lebih daripada 2 biji kereta. Sebab ada anak-anak bila dah dewasa semua seorang satu kereta sebab tempat kerja asing-asing. Jadi mungkin satu rumah ada 5 biji kereta apa semua. Jadi parking banyak. Petang-petang kanak-kanak nak main, nak naik basikal ke, nak berlari ke apa semua kan. Jadi sebab fizikal mereka yang kecil tu, jadi bila dia lari celah-celah dia tak nampak. Jadi kemalangan adalah probability tu, kebarangkalian nak kemalangan kena langgar ke apa kan ada budak bertinggung main pasir, lepas tu ada kereta undur tak nampak kan. Banyak kali jadi kan. Jadi ini salah satu cara nak mengurangkan ataupun mengatasi isu tersebut lah, problem tu. Jadi tengok awak 2.1 ni kan. Okay, dia pakai introduction. Kalau dia kata overview ke child safety in Malaysia and overview pun boleh kalau awak nak pakai. Okay, tengok the issue. Okay, dia cakap benda general dulu. Okay, lepas tu dia buat 2.2. Lepas tu pasal keselamatan jalan raya. Okay, ni according to Malaysian Institute of Road Safety, MIROS. Ni dia Google lah. Dia cari. Okay, ni a high vehicle to population ratio with private car ownership continuing to rise each year. Ni dia ada lah. Okay, maksudnya bila dia mengeluarkan statement yang pemilikan personal punya vehicle meningkat di Malaysia, dia disokong oleh sumber yang legit macam tu. Okay, dia tak sentuh lagi pasal alat safety device tu. Bodoh cakap pasal nak cakap seriusnya problem tu. Lepas tu dia pergi survey. Okay, car park in corner blocking view and cause blind spot. Yang ni dia ambil gambar lah dekat kawasan rumah dia. Okay,
Lepas tu dia search lagi. Okay. Lepas tu dia dapat daripada JPJ apa ni dia ni ni macam saya kata tak berapa ni. Okay. Sebab dia kata shows that millions. Sepatutnya dia petik lah 2023 berapa million, 2024 berapa million. Sebab kita nak tengok trend tu kan. Sebab JPJ dia ada laporan ni. Jadi instead of kata millions, masukkan angka terus. Masukkan angka nak bagi nampak ini punya dia punya fakta tu. Sebab kita ada referen yang sah. Okay. Ada pun. Boleh je ambil ni. Okay. 2016 tengok. 2020 17 juta kan. 2005 dulu 7 juta je. Sekarang ni 17 juta. Jadi peningkatan tu jadi berapa sejak 20 tahun kebelakangan. Ini 15 tahun ni. 2005 2020. Peningkatan lebih daripada ni 200% ke lebih lah kan. Peningkatan tu. Jadi nombor ni boleh masukkan dalam paragraf. Okay. Sebab dia ada data ni, data yang sah. Yang dia ambil daripada report lah. Okay, tengok. Blind spot and driver visibility show. Lepas tu dia pergilah point-point. Dia duk cerita pasal masalah lagi. Duk cerita pasal masalah. Okay. Cerita pasal masalah. Apa lagi, blind spot lah. Lepas tu child vulnerability lah. Tak sebut lagi masalah tu. Okay. Existing baru 2.6 baru nak cakap. Apa yang ni. Lepas tu dia buat lah ni. Saya kata tadi kan header level 1, level 2, level 3 tu. Buatlah header 1, header 2, header 3. GPS track watch. Ni kan. Ini 9 ni maksudnya referen boleh juga website. Okay. Website dia access berapa hari bulan dia akan tulis lah. Okay. Contohnya macam kalau kamu buka Shopee ataupun marketplace yang online lagi macam Alibaba ke Amazon ke apa lagi ada ke? eBay, eBay, Amazon kan dia ada internet address tu kan. Awak ambil itu, awak pergi kat Mendeley, awak add entry manually, lepas tu ada tau kategori website. Ni okay, awak pergi dekat Mendeley, add referen manually. Lepas tu referen tab mana dia? Web page kan. Kalau daripada Amazon, Alibaba, eBay, Shopee, awak tak tajuk, tajuk tu nama produk tu lah kan. Lepas tu author awak boleh lah. Ini dari Amazon ke apa ke kan. Author boleh lah ni. Lepas tu web page dia nak tak kat mana. Tak payah letak ni lah, awak ikut lah yang sini lah. Type web page author ni. Publication ni saya rasa awak paste dia punya internet link tu. Awak cuba buat. Lepas tu tengok naik macam mana kat referen. Okay. Kalau kata naik tak cantik, tak ikut kita punya guideline, adjust lah dekat sini. Bagi dia naik cantik ikut guideline. Okay, nanti awak cuba. Okay. Tadi saya tekat kat mana? Okay, report tadi kan. Jadi dia bubuh referen, internet link. Lepas tu dia gambar. Okay. Figure 2.4. Ada tak dia introduce figure 2.4 dalam report? Tak ada. Tak ada. Patutnya smartwatch Big Bill ada most common child safety bag available today. Lepas tu buh lah dalam kurungan figure 2.4 macam tu. Buh kat mana-mana. Smartwatch with built-in GPS. Ni dalam bubuh dekat sebelah GPS ni dalam kurungan figure 2.4 macam tu. Setiap figure dengan table kena introduce di dalam paragraf. Okay. Lepas tu bubuh table. Okay, ada tak table ni introduce? Kena ni lah. Kena table 2.1 orang kata apa? Describe
the advantage and disadvantage of the GPS smartwatch. Macam tu. Jadi kamu tadi saya ada pesan kan tadi awal-awal kan funnel system kan dekat yang spesifik bawah sekali. Awak taklah kelemahan dan kebaikan dia sebab kita nak cari apa? Kita nak cari gap. Okey, dan seterusnya. Tengoklah seberapa banyak method ataupun produk yang ada yang nak tackle problem tu. Okey. Lepas tu effort dan sustainability aspect. Okey. Sustainability aspect ni nak tambah boleh juga, bagus. Okey. Cuma saya nak pesan SDG ni sustainability ni jangan lupa point SDG tu. Yang 17 SDG tu kamu kena cari SDG mana yang comply dengan awak punya ni lah innovation. Okey, masukkan sekali. Yang ni dia tak buat saya rasa. Dia tak buat. Okey, tengok last kali dia buat research gap summary. Dia tahulah apa yang kita nak tengok kan, apa tujuan nak tengok kan. Yang ni dia dapat daripada mana ni, apa mungkin dari rujukan dalam kelas. Okey, so dia buat table comparison. Ni tengok kolom yang ada ni ni kolom produk yang ada lah. Lepas tu hujung sekali adalah new invention. Okay, yang ni dia terus cakap produk dia. Okay, friendly user, patutnya user friendly. Ni kita tengok fakta apa, kriteria apa. Okay, yang lain moderate, low, moderate. Yang dia punya high semua. Dia seeloknya lah kan, jangan terus claim awak punya produk boleh cater semua gap. Okay, awak letak new invention, patut ada apa, cerita dekat atas ni, dekat paragraf. New invention patut ada apa. Bukan kata janji terus produk kamu boleh solve semua problem. Okay, dan ikut kreativiti awak, nak tambah apa lagi dekat point yang seterusnya. Okay, lepas tu buat summary. Okay, summary apa yang awak dapat. Mula-mula general issue dah determine, target user pun dah determine, lepas tu gap dah determine. Okay, buat sedikit summary apa yang awak dapat daripada literature review. Macam tu. Okay, jadi takat tu lah saya share sekarang. Ada apa-apa soalan tak? Tak tahu nak tanya apa lagi, baru tengah duk proses maklumat. Kat mesej tak ada soalan. Ke kamu dah tengah tidur petang-tang ni? Ada orang tak? Macam tepuk tangan ke, bagi love ke? Okey. Tak apa. Saya record tau saya punya presentation ni. Nanti saya bubuh dekat saya punya YouTube lah. Okey. Kot lah awak nak revisit balik kan. Apa tu, Cik Suraiza ambil attendance ke? Saya kena ambil attendance. Tak tahu, saya lupa lah. Ya, Mary. Ambil attendance. Ya, Dr. Marina. Allah. Apa dia? Saya terlupa nak buat tu. Google Form. Attendance. Tak apa. Nanti saya ni je. Bagi Berdasarkan Google Attendance. Okey. Itu saja daripada saya. Itu saja Cik Suraiza. Saya harap perkongsian saya dapat bagi manfaat lah untuk kamu, untuk buat report yang lebih baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih, Madam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dr. Marina dan semua Madam. pelajar.